Makcik dakwa ditinggalkan suami di tepi jalan. Rupa-rupanya Makcik kalau makcik minta tolongan ni, adik ingat macam ni ya, adik bagi hamba Allah makan. Kalau kata suami, makcik orang kata nak seorang lelaki yang didatangi seorang makcik mendakwa dirinya ditinggalkan suami di tepi jalan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Menerusi video yang dikongsikan Muhammad Rizwan di tweet, makcik berkenaan menceritakan masalah dihadapinya sehingga suaminya meninggalkannya di tepi jalan. Wanita terbabit kemudian meminta sedikit bantuan perbelanjaan untuk membeli makanan kepada lelaki itu sambil meneruskan lagi ceritanya. Rupa-rupanya ramai yang mendakwa turut terkena dengan taktik sama wanita itu yang menceritakan masalah dihadapinya namun sebenarnya hanya mahu mendapatkan wang. Makcik tepuk mana? Ya, makcik kalau makcik minta tolongan ni, adik ingat macam ni ya, adik bagi hamba Allah makan. Kalau kata suami, makcik orang kata nak beli makan untuk diri makcik dan makcik ada 3 orang anak. Adik ingat tak adik bagi hamba Allah makan saja. Kita kata sikit je sebab macam adik tak apa. Tak lagi selesa boleh balik makcik nak. Okey. Makcik bagi tahu tadi kat mana? Okey. 2 minggu lepas makcik di masjid tu yang mana ingat suami boleh balik rumah anak 3 orang tak berani dengan bapa dia. Dia geledang adik-adik kan. Dia cakap rasa dia peluk isteri. Orang kata kan soal ibu dia susah payah. Orang kata macam tu kan beranak-anak. Sebab kalau makcik dia mesti kan. Makcik takut macam kemat anak-anak kita tak tahu. Okey. Sebab ibu di sini ibu letak duit kan. Macam kalau apa-apa anak-anak keperluan lah kan. Mereka boleh guna. Tapi bapa mereka boleh macam kita baca tadi. Jadi 2 minggu lepas tu lah yang betul-betul maknanya macam gemuk hati makcik. Makcik kumpul, adik bayangkan sejak 2019 ya, makcik kumpul info dari kawan dia. Ada antara kawan dia cakap, jom tak kami pergi hantar di mana dia sewa. Tapi kalau katalah macam ni, kalau kata Ibrahim yang hantar makcik. Makcik takut dia jumpa dengan suami. Macam suami bergaduh dengan tanda orang hantar bini yang sedang balik. Makcik kata apa? Makcik info saya mat insyaAllah. Bukannya kuat dia, tapi kan orang kata semangat ya. Kita ingat anak-anak tak kemudian makcik dapat info. Itulah adik. Sebab apa? Makcik nak naik feri berjalan. Orang kata orang muda besar pandai tau. Orang muda dia kata lah orang tua. Habis tu makcik berhenti. Tapi dengan ide Allah macam ambil lah 702 bagi tahu duduk depan-depan. Bagi dapat driver turun berhenti dekat Taman Mak Amin. Dia bantang kau. Kemudian driver cakap, kau dah ni tak pergi dia Taman Mak Amin tapi dia Taman kita sampai, saya bagi tahu kat kau. Sampai, kemudian bila nak lintas, makcik tanya orang bagi tahu rupanya jauh. Nak lintas itu pun jalan sibuk dia. Macam ni, jadi kalau makcik ingat kalau makcik accident, tak tahulah Allah Ta'ala sajalah yang ambil. Lama. Makanya macam makcik tu kat tengah tu, orang kata lama. Sebab kalau lintas dia sibuk kan. Habis tu, kemudian kan, tak makcik kita tu Taman Mak Amin. Siapa tak pergi hampung. Hampung semuanya maknanya dah pasti dah apa rezeki. Habis tu kan, berjalan pelan-pelan sampai rupanya jauh lah. Nak pergi tempat. Lepas tu, penat pun tanah saja yang tahu. Habis tu kan, dia sampai nak tempat kan. Tak mungkin makcik turun dari tu. Dekat bawah tu ada hangkin lah. Orang kata, duduk. Petang dia balik. Mungkin kawan inform kat dia. Habis tu kan, dia nak cik dia masuk dalam jalan suami ni yang ayat. Kemudian kan, dia kata makcik dia, siapa bagi info maknanya macam dia ni. Kita siapa bagi? Tak penting. Yang penting, abang balik 2 minggu depan, saya sendiri maknanya. Kalau pergi ni orang kita je kan, cukup berjimat cermat. Maknanya, apa duit tu maknanya. Habis saya 2 minggu lepas, abang senang-senang. Kemudian kan, masa tu dia dah mula cakap. Makcik dia kalau saya sakit bang, saya ni, saya penat. Saya ni, saya akan bagi payung ni kalau saya sakit ni. Lepas tu pusing, adik bayangkan mungkin dia pusing punya pusing dah itu dah. Main dengan siapa hantar macam mana tak makcik kata. Saya masih
sebab